Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mak Rasid bin Mak Yasin daripada Sahiras Enterprise, muat di Muar Johor. Kepakaran saya adalah membuat keripik ubi berperisa baru dan juga jeli kelapa yang pasti halal kerana kami menggunakan sumber daripada tumbuhan. Kenapa saya hadir di program-program Dr. Azizan? Setakat ini saya telah hadir 2 program, iaitu AMP. Sebelum saya menghadir AMP, saya adalah seorang yang begitu naib, saya kata. Pasal apa? Saya baru saja dilanda musibah, iaitu dengan banjir besar Johor, di mana projek bisnes saya telah gagal, yang mengalami kerugian beratus ribu ringgit, dan saya bagaikan insan yang tidak punya apa-apa. Jadi saya mengenali Dr. Azizan ini ialah melalui bacaan di akhbar-akhbar mengenai program tarikh lahir beliau. Jadi dalam program tarikh lahir saya mendapat makluman kononnya bahawa program yang beliau anjurkan ini adalah salah di sisi agama. Jadi saya pun cuba bertanya dengan kawan-kawan yang mana pernah menghadiri majlis program Dr. Azizan. Jadi dalam berjumpa kawan itu, saya mendapat sedikit maklumat tentang latar belakang diri saya melalui tarikh lahir, dan saya cuba mendalami program mendalami maksud tarikh lahir saya itu di dalam apa yang diajar oleh Dr. Azizan. Dari situ saya mendapat satu maksud ataupun makna tentang diri saya ini. Jadi dari situ saya menghadiri satu program AMP. Dari program AMP itu saya telah mendapat pemahaman dan pendidikan serta tunjuk ajar daripada Dr. Azizan, di mana ketika itu saya terasa bagaikan Dr. Azizan ini bagaikan seorang utusan untuk menolong golongan-golongan yang kecewa seperti saya ini, untuk memperbaiki diri dengan melalui potensi diri kita sendiri. Dari situ saya dapat merubah diri saya, yang mana saya ketika itu adalah seorang peternak ikan air tawar dan juga ternakan lembu. Saya telah berubah, mengcreate satu bisnes untuk diri saya sendiri, iaitu sebagai pakar membuat keripik dan juga jeli kelapa. Dan dengan sedikit tunjuk ajar itu, serta 50 cara untuk pemasaran yang diajar oleh Dr. Azizan itu, saya telah meningkatkan pendapatan saya dan juga saya telah berjaya memiliki kilang keripik dan juga telah mengubah hidup saya ketika ini. Dan saya juga mula dihormati oleh orang-orang di sekeliling saya, terutama ahli keluarga saya sendiri. Jadi marilah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang di luar sana, jika anda inginkan perubahan dalam hidup anda inginkan kejayaan dunia dan akhirat, di mana apa yang diajar oleh Dr. Azizan pada saya tidak pernah lari daripada agama kita. Walaupun ada mulut-mulut di luar sana yang mengikut Dr. Azizan bagaikan mulut-mulut biawak yang cuba untuk menjatuhkan kita. Jadi marilah kita sama-sama menghadiri program Dr. Azizan. Dengan sedikit perbelanjaan kita akan dapat impak yang lebih besar. Dan cuba rasa dulu, jangan mengata di luar. Jadi cuba rasa dulu, hadir dulu dan rasa apa yang saya rasa sekarang ini. InsyaAllah saya akan terus menghadiri program-program Dr. Azizan untuk mengubah lagi nasib saya lebih kaya dan berjaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.